Hai semua, kalau anda baru mula bekerja, perkataan persaraan ni kadang-kadang boleh buat kita rasa berdebar kan? Tambah-tambah lagi bila fikir pasal duit. Tapi untuk sesi kita hari ni, kita nak kupas satu rahsia besar. Kita akan bongkarkan matematik sebenar di sebalik macam mana anda boleh bina kekayaan luar biasa untuk hari tua nanti. Jom, kita terus mula. Okey, saya nak tanya satu soalan cepu mas dan saya nak anda fikir betul-betul. Bolehkah gaji permulaan RM2,500 jadikan anda seorang jutawan? Mesti ramai yang dalam hati cakap, biar betul, gaji macam tu nak celah mana datang jutanya? Kebanyakan kita selalu anggap kalau nak bersara kaya, kita perlukan gaji 5 angka, pelaburan yang super agresif atau kena ada bisnes besar. Tapi, macam mana kalau saya cakap sangkaan tu sebenarnya meleset sama sekali? Ini hakikat yang mungkin buat anda terkejut. Pakar kewangan sendiri dah mendedahkan yang gaji permulaan RM2,500 tu sebenarnya mampu kembangkan dana persaraan yang sangat-sangat besar menjelang usia anda 60 tahun. Menurut penasihat kewangan Jarvid Lau, dengan strategi yang betul, anda berpotensi untuk bersara dengan lebih 1.3 juta ringgit. Malah, kalau kita ambil kira kemungkinan anda buat pengeluaran awal sampai 30% sekalipun sepanjang tempoh bekerja, jumlah dana tu masih boleh cecah 1.5 juta ringgit. Ya, 1.5 juta. Ini bukan angan-angan kosong tau. Ini adalah unjuran pakar yang disokong oleh data matematik. Macam mana benda ni boleh jadi? Mari kita masuk ke bahagian pertama, kuasa pertumbuhan compound. Benda ni tak berlaku sekelip mata. Bayangkan macam ni, seorang graduan baru mula kerja pada umur 25 tahun dengan gaji asas RM2,500. Kita buat andaian ada kenaikan gaji tahunan yang stabil, sekitar 5% je setiap tahun. Kemudian, kita masukkan caruman KWSP yang konsisten sebanyak 23%. Ini gabungan potongan gaji sendiri dan juga caruman majikan. Kalau purata pulangan tahunan berada pada tahap yang munasabah, iaitu 6%, dan dibiarkan berganda selama 35 tahun, wow, di sinilah magic compound tu berlaku. Jadi nak ceritanya, ini bukan soal nasib atau main loteri. Ini adalah kuasa disiplin matematik yang konsisten selama lebih 3 dekad. Pengajaran utamanya sangat jelas. Menjadi kaya secara perlahan-lahan ni sebenarnya jauh lebih realistik dan berkesan berbanding cari jalan pintas yang merapu. Ia cuma perlukan 3 benda je. Konsistensi untuk terus menyimpan tak kira apa pun, kesabaran untuk biarkan masa buat kerja dia, dan sudah tentu pelaburan yang bijak. Gabungan 3 benda inilah yang akan ubah simpanan biasa-biasa anda jadi kekayaan yang luar biasa. Tapi, pakar keuangan ada satu amaran keras, satu pantang larang besar. Tolonglah, jangan sesekali buat pengeluaran awal duit KWSP anda, melainkan kalau betul-betul kecemasan hidup dan mati. Biarkan duit tu kat dalam supaya dia boleh terus membiak dengan kuasa compound. Setiap ringgit yang anda gatal tangan pergi keluarkan hari ini, ibarat anda potong terus potensi duit tu untuk beranak pinak di masa depan. Pengeluaran yang nampak sikit hari ini sebenarnya akan telan keselesaan hidup anda waktu bersara nanti. Seterusnya, kita tengok pula di bahagian kedua, tahap pendapatan persaraan KWSP. KWSP ada satu rangka kerja dipanggil Kecukupan Pendapatan Persaraan atau RIA. Mereka bahagikan simpanan ni kepada 3 tahap. Pertama, keperluan asas pada angka RM390,000. Dengar macam banyak, tapi ini sebenarnya tahap nak cukup makan saja untuk kelangsungan hidup. Tahap kedua, RM650,000 untuk gaya hidup yang mencukupi. Tapi, cuba tengok sasaran ketiga tu, keselesaan dipertingkat yang perlukan 1.3 juta. Anda nampak kat jurang dia? Beza antara sekadar nak bertahan hidup berbanding dapat bersara dengan tenang tu sangat besar. 1.3 juta tu bukanlah bermaksud anda boleh beli kapal mewah, tapi ia adalah penanda arah sebenar untuk anda dapat ketenangan minda bila dah tak larat bekerja nanti. Jadi, macam mana kita nak mula capai sasaran ni? Mari kita masuk ke bahagian ketiga, peraturan untuk pelaburan bijak. Tolong semat kenyataan ni dalam kepala. Menurut pakar pelaburan, kesilapan terbesar yang selalu orang kita buat ialah menunggu terlalu lama nak bermula. Kita selalu cakap, tunggulah gaji besar sikit baru melabur. Jangan macam tu. Masa adalah aset paling berharga yang wang pun tak boleh beli. Lebih awal anda mula, lebih gila momentum compound tu nanti. Kalau anda lengahkan pelaburan walaupun untuk setahun dua, ia adalah pembunuh kekayaan yang paling pantas. Percayalah, walaupun anda mula dengan RM100-200 hari ini, kesannya di hujung jalan nanti memang berbaloi. Nak tahu langkah praktikalnya? Aktivis keuangan Amy Seok ada bagi beberapa pesanan penting.
Pertama, pastikan caruman KWSP tu berjalan macam biasa. Kalau ada duit lebih sikit setiap bulan, buatlah penambahan caruman secara sukarela. Kemudian, jangan bergantung pada satu tempat saja. Pelbagaikan pelaburan ke instrumen jangka panjang macam unit amanah atau skim persaraan swasta. Dan yang paling kritikal, tolong kawal hutang jahat. Bila gaji makin naik, janganlah gaya hidup pun nak ikut naik mendadak. Akhir sekali, kalau ada peluang, mulalah bina punca pendapatan yang pelbagai. Okey, tiba masa bertindak. Bahagian keempat, cara untuk bermula hari ini. Kalau anda rasa macam, alamak, peninglah nak kaji saham atau instrumen pelaburan, jangan risau. Teknologi sekarang dah mudahkan segalanya. Contoh terbaik ialah platform penasihat robo macam MyASNB Ria. Ia memang direka khas untuk pemula yang nak mula mengembangkan duit tapi tak tahu di mana nak mula. Sistem automatik ni yang akan tolong buat kerja-kerja analisis yang leceh tu untuk anda. Paling best, anda boleh mula bina kuasa kompaun tadi dengan modal yang sikit saja dan semuanya boleh diakses terus dari telefon pintar anda, tak kira iOS, Android atau Huawei. Mudah kan? Alang-alang nak mula tu, ada satu lagi berita baik. Masa anda daftar aplikasi MyASNB Ria tu nanti, masukkan kod rujukan ini, SG5JFP. Bila anda guna kod ni, anda akan terus dapat ganjaran tunai sebanyak RM20 masuk akaun anda secara percuma. Anggaplah ini sebagai hadiah pembakar semangat untuk anda mula melangkah hari ini juga. Jadi sebagai penutup, buang jauh-jauh rasa bimbang atau rendah diri dengan gaji permulaan tu. Kita dah buktikan yang senjata paling kuat untuk bina kekayaan adalah disiplin diri dan juga masa. Soalannya sekarang bukan lagi, boleh ke aku buat? Tapi soalannya, diri anda di masa depan sedang menunggu di hujung garisan penamat sana. Adakah anda sanggup ambil langkah pertama hari ini? Fikirkan. Mulakan sekarang dan percaya cakap saya, diri anda di masa hadapan pasti akan berterima kasih. Sampai di sini saja perkongsian kita kali ini. Jumpa lagi.